Assalamualaikum dan salam madani. Saya Muhammad Arif Faiz bin Muhammad Najib, wartawan TVPSS at SKDN. Sejauh manakah bahan digital memainkan peranan dan menjadi pembangkit kepada perubahan dan sektor pendidikan negara? Paparan ini akan memberikan gambaran kepentingan bahan digital dalam meningkatkan akses pendidikan, memperkasakan kemahiran dan guru dan murid serta impak positif terhadap proses pembelajaran dan pembelajaran. Jom saksikan. Pendidikan adalah asas kemajuan sesebuah negara. Dengan kemajuan teknologi, bahan digital kini menjadi elemen penting dalam meningkatkan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan efektif. Bagaimana bahan digital membantu perkasa pendidikan negara kita? Mari kita selami peranannya. Salah satu kelebihan utama bahan digital adalah keupayaan untuk menjadikan pendidikan lebih mudah diakses. Platform pembelajaran dalam talian seperti e-buku, video pembelajaran dan kursus atas talian tanpa mengira lokasi atau masa. Ini sangat penting terutama bagi pelajar yang berada di kawasan pedalaman atau kurang mendapat akses kepada sumber pembelajaran konvensional. Ia bukan sahaja meningkatkan kefahaman, malahan menjadikan pembelajaran lebih interaktif dan menarik. Bahan digital seperti simulasi, animasi dan aplikasi interaktif menjadikan pembelajaran yang lebih menarik dan efektif. Melalui penggunaan teknologi ini, pelajar dapat memahami konsep dan kompleks dengan lebih mudah. Selain itu, pembelajaran secara interaktif dapat meningkatkan daya ingatan dan pemahaman pelajar berbanding kaedah pembelajaran tradisional yang lebih pasif. Saya lebih seronok belajar dengan aplikasi digital dan interaktif kerana ia tidak membosankan dan saya lebih memahami isi kandungan pelajaran dengan lagi mendalam. Penggunaan bahan digital dapat meningkatkan keberkesanan pengajaran warga pendidik. Sumber pembelajaran digital yang pelbagai, guru dapat mengaplikasikan teknik pengajaran yang lebih inovatif dan sesuai dengan tahap penguasaan murid yang pelbagai. Tambahan pula, bahan digital boleh guru menyampaikan maklumat dengan cara yang lebih kreatif sekaligus menarik minat pelajar agar lebih fokus semasa proses pembelajaran. Kesimpulannya, pendidikan digital di Malaysia menunjukkan kemajuan yang positif dan adanya pelbagai inisiatif kerajaan dan sektor swasta dalam memperluaskan penggunaan teknologi dalam pendidikan. Integrasi kecerdasan buatan AI, realiti maya, VR dan pembelajaran adaptif akan terus meningkat kualiti pembelajaran. Dengan usaha penggunaan bahan digital berterusan dan memanfaatkan teknologi secara optimum, pendidikan dapat lebih inklusif, berkesan dan relevan dengan keperluan masa-masa. Oleh itu, semua pihak harus bekerjasama dalam memastikan bahan digital dimanfaat sepenuhnya untuk melahirkan generasi yang berilmu dan mampan. Saja daripada kami, TVPSS at SKDN. Bye, jumpa lagi.